sekarang kali ni Amira nak pergi Bazar Ramadan Seberang Jaya. Kita dah sampai. Wow, ada roti john, nasi ayam. Yang ni famous dulu ni, air Amra tak silap Amira. Wow, macam-macam jenis air. So, ada popiah. Wow, nasi kandar, mihun goreng, mi goreng, semua ada. Actually ni favourite kedai Amira juga, Kak Wan, Selera Pantai Timur. Tengok orang beratur, ramai gila kan. Laksa Aunty Ruby. Ni pun I selalu beli juga. Okay, cucu ni korang kena makan dengan kuah kacang, memang sedap. Nasi ayam, ayam golek guys. Wow. Honeydew, strawberry, kopi, green tea, coklat, semua ada. Sate guys, sedapnya. Ramai orang beratur sini weh. Nak tahulah ada apa kat sini. Murtabak. Oh, murtabak rupanya. Yang ni maybe yang viral kot. Gemuk-gemuk bang gede dia. Kalau korang nak try, boleh try datang sini tau. Nasi kerabu. Laksam pun sedap, tapi tak sure laksam ada ke tak. Nasi kerabu lah korang boleh try. Sebab selalu beli laksa kat sini. Apa ni tomato berani meh? Taza ni famous dekat Penang. So sekarang Amira nak pergi next bazar dekat Evoke. Amira dah sampai. Bakso, ayam gunting guys. Wow, I nak cari tahu bergedil ni. Terima kasih. Ayam goreng kunyit, nasi lemak. Wah, ada tu. Apa nama ni? Char kway kak. Dah beli dekat Evoke, ada kulit ayam, ada ayam and ada char kway kak. Selamat berbuka semua. Bye bye.